Assalamualaikum dan salam mara, saya Syamsul Senusi bin Jamal merupakan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG10, Guru Geografi Maktab Rendah Sains Mara Betong Sarawak. Saya ingin berkongsi pengalaman saya dalam mewujudkan laman web unit geografi MRSM Betong. Laman web ini direka untuk membantu unit geografi MRSM Betong dalam memusatkan segala maklumat dan data yang lebih sistematik. Berikut adalah langkah-langkah yang saya ambil. 1. Menentukan objektif laman web. 2. Reka bentuk menarik dan mesra pengguna. 3. Membangunkan laman web unit Jo MRSM betong.edu.my. Laman web ini dapat membantu meningkatkan pengurusan dalam unit geografi yang lebih sistematik. Tujuan pembentangan. Secara umumnya, pembentangan ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas tentang isu yang dihadapi yang memerlukan langkah penyelesaian yang proaktif serta menilai kesan dan impak hasil daripada pembangunan laman web ini kepada unit geografi MRSM Betong. Isu atau cabaran. 1. Tiada pemusatan, uncentralized, dalam mengurus segala perkara yang melibatkan rancangan pengajaran harian dan bahan bantu mengajar, kuis interaktif secara atas talian. 2. Pengurusan rekod kehadiran yang tidak sistematik dan tidak seragam. Dan terakhir, capaian akses ke laman web seperti ESP-PNG dan e-guru yang tidak berpusat. Tindakan dan penyelesaian. Berdasarkan isu yang telah dikenal pasti, satu langkah proaktif telah diambil dan telah pun dilaksanakan bagi menangani permasalahan yang wujud iaitu membangunkan dan mewujudkan laman web atau portal rasmi unit geografi MRSM Betong dengan menggunakan aplikasi Google Sites seperti yang tertera. Ciri-ciri laman web atau portal ini ialah 1. Halaman utama. Ia memaparkan carta organisasi, info aktiviti yang dianjurkan unit geografi, bahan-bahan infografik, hasil kerja pelajar, peta dunia interaktif dan info-info terkini yang melibatkan unit geografi MRSM Betong. 2. Memaparkan MyJo Access Gateway. Bahagian ini menyediakan link-link atau pautan yang menggunakan aplikasi MyLink. Antara pautan yang disediakan ialah bank soalan, buku teks digital, RPH, ESP-PNG dan e-guru. Manakala yang ketiga ialah halaman e-rekod kehadiran pula adalah merujuk kepada satu sistem perekodan kehadiran pelajar setiap hari semasa waktu PDPC. Ia dibangunkan dengan menggunakan aplikasi Canva AI dan ChatGPT. Dengan ada sistem perekodan ini, kaedah merekod kehadiran pelajar lebih mudah dan sistematik serta seragam. Seterusnya ialah hasil, kesan dan impak. Melalui laman web atau portal unit geografi yang telah dibangunkan dengan menggabungkan aplikasi MyLink dan e-rekod kehadiran, maka sistem maklumat unit geografi lebih bersifat bersepadu, berpusat, sistematik dan mudah untuk diakses bila-bila masa. Selain itu, ia mampu untuk menjimatkan kos dan mengurangkan pembaziran kertas selaras dengan matlamat SDG unit geografi itu sendiri iaitu menggalakkan kelestarian alam sekitar. Dalam aspek perekodan pula, ia lebih baik dan selamat. Pengajaran dan tips. Dengan menggunakan teknologi yang sedia ada seperti Canva AI dan ChatGPT, kita mampu untuk memanfaatkan kelebihan ini bagi tujuan pembangunan dalam aspek PDP dan juga membantu dalam urusan pembangunan aplikasi serta pengurusan data. Kaedah ini diharapkan menjadi pencetus idea kepada IPMA yang lain pada masa akan datang. Sekian, terima kasih daripada saya, Syamsul Senusi bin Jamal. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum dan salam mara.